Kita bersama-sama dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk bersama-sama dalam program sumbangan insentif bantuan one-off, program Jenguk Jiran. So kita awal pagi ni kita dah jenguk dah jiran pertama kita ni, nama dia Muhammad Muhaimin di Felda Pemanis 2. So di gugusan Felda Pemanis ni kita ada 3 lokasi yang kita akan pergi. Pertama rumah Muhammad Muhaimin, dan di blok 12 rumah Puan Hafaliza. Kemudian kita akan pergi ke Pemanis 1, rumah siapa tu? Puan Zurina. Jadi ada 3 lokasi yang kita akan jenguk jiran. Jadi terima kasih kepada kerajaan negeri atas inisiatif yang baik ini, dan kita mengharapkan program-program yang seperti ini kita dapat teruskan lagi pada masa-masa yang akan datang, mungkin dengan individu ataupun penerima-penerima bantuan yang lebih ramai lagi, untuk kita gerakkan aktiviti-aktiviti baik ini bersama dengan masyarakat. Saya jutaan terima kasih ucapkan kepada pihak rombongan daripada JKM dan YB serta semualah yang hadir pada hari ini. Bersyukur kepada Allah kerana di atas kesudian dan juga bersusah payahnya untuk mengambil inisiatif bagi anak-anak yang kurang upaya. Rumah mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. Semoga berpanjangan yang dilakukan ini sehingga berdua masa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.